buat podcast. Askar buat podcast je. Cerita burung hantu ke. Cerita burung hantu, cerita dalam hutan macam ni, cerita ni. Benda lah korang. Cakap lah korang masak lemang dalam hutan tu, hutan raya. Makan ketupat. Dah. Aku bukan nak hina lah. Tak ada benda yang kau nak cerita kan. Tu yang aku cakap, tak ada apa yang kau boleh tunjuk aku. Artis. Sekarang sama artis. Itulah benda sama aku budak-budak tu. Sampai sekarang tak habis-habis tu. Tak ada apa yang boleh impress aku. Aku cakap tu agamawan. Puluh-puluh tahun aku tengok. Kampung sebelah itu bodoh. Itu betul bid'ah. Betul ada Nabi buat, ada Nabi tak buat. Betul bila sampai mulut Nabi, oh dah cerita ni, sambut tu bid'ah lah apa. Bila sampai malam Jumaat, ni tak ada lah bid'ah lah baca malam Jumaat baca Yasin lah apa lah. Itu je benda tu. Tu nikah kahwin. Kalau nikah kahwin riuh masjid tu. Seronok. Bab nak berbini ni, seronok. Aku bukan nak cakap besar lah. Bini aku bukan seorang. Pernah lebih daripada seorang. Aku tak jenis. Aku ikut hukum Allah. Aku tak ikut hukum agama. Hukum agama ni mengarut. Hukum agama ni membenarkan zina. Jadi boleh selfie, boleh apa, boleh jadi ikon. Orang yang jalan betul, kamu kata mandram lah, itulah, inilah. Ya mandram tu, bini-bini semua kena mandram tu. Bayang macam mana boleh duduk satu rumah apa semua, duduk apa semua. Orang ni kerja, orang ni balik apa semua. Orang jadi pening. Orang kata aku mandram bini aku. Itulah aku buat benda baik, benda betul. Aku nak tunjuk kan. Koma tu lelaki. Koma tu khalifah kan. Koma boleh lah. Tapi masalah bukan masalah aku, masalah keluarga. Masuk campur gini, gitu, gini. Ibarat macam Palestin tu tengah drop sekarang kan. Orang hantar lagi bom lagi. Ibarat gitu lah. Odom lah dia. Macam aku lah. Aku dengar gini struggle apa, dah berhenti kerja apa semua ni apa ni. Okay, aku kena struggle lebih sikit lah. Masa itulah ini. Habis aku. Alah aku cerita bab lain. Tak adalah dalam itu je. Tapi aku tahu semua syariah, mahkamah syariah ni bukannya nak ngelok kan, nak bagi gaduh lagi. Dia pula ajar lah, ada peguam-peguam pula ajar, kamu cakap macam ni, kamu cakap tulis macam ni, tak bagi nafkah ke apa ke ini ke, tak makan ke, tak minum ke apa ke ni ke. Depa pula ajar. Ajar, buatlah. Pergilah. Ada apa kisah? Orang Islam pergi London, pergi mana, orang pergi London apa semua nak ambil London. Orang Islam nak ambil London, USA nak diambil. Dia tanah orang putih. Sedar diri sikit. Kamu tu numpang negara orang. Nabi tak ajar Belanda. Muhammad tak ajar buat kerja Belanda. Sama macam kat Malaysia ni, Roma datang sini, Roma nak Belanda ni, nak apa, nak Belanda emas, nak Belanda bijih, nak Belanda apa, Roma yang Belanda. Yang datang ni semua jenis Belanda. Belanda dapat tanah tu, Belanda dapat tanah. Kan orang cakap Belanda dapat tanah. Itulah perumpamaan ni, orang Melayu dulu dah kabur. Kau menghina aku banyak-banyak pun, kau nak bunuh aku hari ni. Apa zalika itu Alkitab lah, tiada fi di dalam hudan, petunjuk dibagi al-muttaqin, orang-orang bertakwa, allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bi dengan al-ghaib, wa yuqimu, mereka mendirikan as-solata, akan solat, wa mimma, dan apa yang razaqnahum, kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka nafkahkan. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, inna, sesungguhnya orang-orang yang alladzina kafaru telah kafir, mereka
Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, anzartahum, sama ada kamu ancam mereka, am lam tunzirhum, atau telah tidak kamu ancam mereka, la yu'minun, tiada mereka beriman. Khatamallah, telah menutup oleh Allah, qulubihim, hati-hati mereka, sam'ihim, pendengaran mereka, absarihim, penglihatan mereka, isyawah, ada satu tutupan, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Quran tu berulang, lepas tu ada lagi innal lazi, buka lagi, buka al-lazi, fi di dalam, Allah di atas, buka lagi, kafirun, musyrikun, na'amanu, as-samawat, langit, al-ri, bumi. Itulah benda 30 juzuk tu. Nak bunuh aku sekarang, bunuh lah. Aku pun tak larat lah. Benci aku tengok lah, terang juga. Nipu semua ni, atas-bentas semua. Aku nampak kepala babi ni semua. Bukan macam orang tu cakap nampak je. Awak pun ada ilmu tu dapat je. Ya ke kamu nampak? Tunjuk aku. Mana? Ini koja-koja koja-koja nampak tak nampak ni apa semua ni. Depa ni nak pengaruh orang supaya tak sok dengan depa je. Bukan ada apa pun. Setan iblis ni dalam syurga pun dia masuk. Kata-kata koma hebat. Tahu mana hebat koma. Syurga tu dia keluar masuk. Tidak macam mana Adam boleh dengan Hawa boleh ni. Kena rasuk lah kira. Tak dengar cakap Allah ibarat begitulah. Kisah pertama. Itu yang orang agama India, orang Hindu. Dia marah Adam Hindu. Dia kata ini semua Adam punya pasal lah gitu. Aku cakap pasal apa? Aku je ni kawan dengan semua orang. Pasal apa dia marah sama Adam? Pasal dia makan itu buah lah dia kata. Tengok sekarang semua kita duduk atas dunia ni kata. Dia cakap macam tu. Kadang aku dengan India, sepak dengan India. Yo, Dewa Murugan kenal Dewa Murugan. Apa abang? Dewa Murugan you kenal ke? Tu Batu Cave sana. Tu besar punya patungnya tu. Dewa Murugan. Oh, Dewa Murugan. Ya, abang. Ya, Dewa Murugan kenal tak? Tahu abang, tahu. Apa pasal abang? Dia punya bapak dia beritahu aku cakap. Siapa dia punya bapak? Sengap tu Dia pun Dewa Murugan bapak lah, tak tahu lah apa. Bukan Murugan anak lelaki Arumugam tau. Ini aku tanya dengan kau, Dewa Murugan. Tak tahu lah bang. Dia boleh cakap tak tahu kata. Mari sini lah, tak tahu mari sini. Itu dia punya bapak itu Siva Baba. Itu Dewa Murugan. Itu Panglima bukan. Itu Terampang 3 punya kan. Itu Taiko kan. Itu dia punya bapak tu Siva. Benong dia. Itu aku cakap dia. Itu pasal you orang suka sibuk Islam ini. You orang punya agama apa you orang tak tahu. Aku bahasa cukup-cukup. Sama dengan Cina. Lu mau cerita apa pun 25 latuk lu mesti kenal sama itu orang. Siapa itu latuk baru boleh cakap lu punya agama Buddha. Lu tak kenal itu latuk lu jangan cakap. 25 latuk. Lu mesti jumpa itu 25 latuk baru lu cakap lu Buddha, lu semayang punya orang, lu boleh masuk syurga tak masuk Melaka. Tahu kan? Kalau tidak lu mati pun lu kena angkat wang 30k sekarang. Cina, lu mau mati 30k lu kena angkat wang kasih tokong nanti Tuhan malau lu mati pun tak angkat wang mana kohon orang sohai. Itu dia mau datang ke tanah Melayu ni dia pun tak ada Tuhan. Tuhan ni semua kat tanah besar. Ada kisah dia. Jadi terciptalah satu tokong lagi. Tokong tu kulit gelap. Tak adalah putih buncit, tak ada, biasa je. Pakai songkok. Ada keris sebelah. Depan dia mesti ada rokok daun. Itu asal Batok Melayu. Sekarang dia orang dah masuk Kristian lah semua.
Semua Tuhan orang putih mah sekarang. Betul tak? Ayah. Lu semua hidung pun lupa ini macam Tuhan orang putih macam. Lu punya Tuhan. Wahai. Tahu tak? Wahai. Kau cakap jangan cerita buat agama dengan aku lah. Nak cari persamaan lagi. Mari aku cerita lagi. Agama Cina ni ke apa, agama lain ada kelahiran semula. Kadang-kadang aku cakap, eloknya kau lahir jadi Melayu. Besok orang nak mati, lahir jadi Melayu. Pasal kau percaya agama kamu ada kelahiran semula kan? Kamu percaya kan? Kamu lahir jadi Melayu, baru kamu berakal masa tu. Ataupun, mereka punya agama kata akan jadi lahir balik jadi binatang. Ikut dia orang punya apa, dia orang punya amalan ni lah. Persamaan dia, dalam Quran kata, akan dibangkit dengan kepala-kepala babi, kepala anjing, kepala monyet, kepala kera apa semua. Nak sangat persamaan. Jangan main agama dengan aku. Kristian. Mereka pun tak tahu bila Isa lahir. Aku tahu. Isa lahir musim kurma. Musim buah kurma dah masak. Masa tu Isa lahir. Ada siapa-siapa nak bangkang? Mari. Aku takkan lari satu hon pun aku punya kenyataan. Isa lahir waktu buah kurma dah masak ranum. Kalau kata mana bukti dia, boleh tanya kemudian. Aku tak cakap ni. Dulu aku cerita semua apa semua. Sekarang ni aku simpan. Ini ilmu aku dengan Allah nak bawa. Salamun ala Isa bil alamin. Peace be upon him. Isa alaihissalam.